Salam satu Malaysia, anda bersama saya Aisyah di dalam berita IT yang mensajikan isu-isu berinformasi. Penggodam menggodam laman web rasmi Britain. Penggodam-penggodam ini mengancam untuk melumpuhkan laman rasmi kerajaan Britain yang dipanggil Home Office. Para penggodam ini juga memberitahu yang mereka telah menggodam laman web rasmi mahkamah dan mengancam akan menggodam pada setiap hari Sabtu pada laman web kerajaan Britain. Serangan ini dilakukan kerana mereka ingin menunjukkan protes pada polisi yang dibuat oleh kerajaan Britain. Berita seterusnya, buat pertama kalinya di dunia, hotel untuk kambing dibuka di Jepun. Betullah orang kata orang Jepun ini sangat kaya, sehinggakan sebuah hotel telah dibuat bagi kambing. Di dalam setiap bilik itu terdapat set TV bagi kambing-kambing untuk menonton. Biar betul. Menarik bukan? Seterusnya, seperti makanan tradisional yang lain, sushi juga memerlukan skill dari seorang chef bagi mendapatkan hidangan sushi yang sedap. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat membuat rasa yang sama pada setiap hidangan. Tetapi kini, sebuah syarikat, Suzumo, telah mencipta robot sushi yang pertama pada tahun 1981. Dengan menggunakan robot ini, sushi boleh dibuat 24 jam 7 hari seminggu tanpa henti. Dan ia lebih cepat berbanding tangan manusia. Sekian daripada saya Aisyah dan ini adalah Berita IT. Teruskan menonton Digitech untuk pelbagai lagi informasi.